أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tanpa kita sedari, Ramadan, bulan agung yang kita nanti-nantikan sebelum ini, kini sedang pun melangkah pergi. Ramadan, tetamu mulia yang sebelum ini kita sambut dengan penuh harapan, kini sedang bersiap sedia untuk meninggalkan rumah kita. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba bayangkan Ramadan sebagai tetamu agung yang telah bersama dengan kita siang dan malam selama sebulan. Dan kini dia sedang melangkah keluar daripada rumah kita. Dan kita berdiri di muka pintu. Kita sedang melambai dengan lirangan. Tetapi adakah benar kita sudah cukup berbakti kepadanya? Cuba kita renungi balik sepanjang Ramadan yang kita telah lalui ini. Ramadan telah datang menyapa. Tetapi adakah kita telah menyambutnya sebagai kekasih ataupun membiarkannya berlalu seperti orang asing? Jadi insya-Allah dalam baki detik-detik yang tinggal ini, marilah kita menyelam jauh ke dalam hati untuk melakukan 3 muhasabah di penghujung Ramadan. Muhasabah yang pertama, marilah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, kita muhasabah pada hari-hari yang telah berlalu. Telah lebih 20 hari yang telah berlalu dalam madrasah Ramadan. Hari demi hari melintas pantas dan kita kini berada di penghujung perjalanan kita. Maka, cubalah tanya kepada diri, apa yang telah kita capai? Apa bekalan amal ibadah yang telah kita kumpulkan untuk pulang kepada Tuhan? Cuba kita hisap kembali. Sejauh mana Al-Quran telah membasahi lidah dan menembusi sanubari hati kita? Adakah ia menjadi teman di waktu kita lapang dan sibuk? Ataupun hanya dibuka ketika ada masa lebih? Berapa banyak pula rukuk dan sujud yang telah kita persembahkan kepada Allah? Adakah kita tunduk dalam salat hanya kerana waktu yang sudah hampir luput? Ataupun kerana cinta yang mendalam kepada Tuhan yang menciptakan? Berapa pula banyak zikir, selawat dan air mata yang mengalir dalam doa dan taubat kita? Adakah hati ini pernah benar-benar menangis kerana takut dan tidak sempat kembali kepadanya? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ingatlah, Ramadan adalah madrasah untuk jiwa, untuk hati yang mahu berubah. Namun, cuba tanyalah pada hati kita, adakah Ramadan ini benar-benar mendidik kita? Atau kita hanyalah lalui Ramadan itu seperti rutin dan tidak ada apa-apa perubahan dalam hidup kita ini? Adakah dengan Ramadan ini kita lebih dekat dengan Allah atau masih sama seperti dahulu? Kosong, kita rasakan diri kita lesu, masih lagi hanyut dengan noda dan dosa. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan rahmat, kita masih lagi berlengah. Hadirin, cuba renungilah amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengguncang hati, iaitu dalam sebuah hadis, Inna Jibrila atani faqala man adraka Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar faab'adahu Allah. Yang bermaksud, sesungguhnya Jibril telah datang kepada aku lalu berkata, sesiapa yang menjumpai bulan Ramadan, sesiapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dalam keadaan dosanya tidak lagi diampunkan, maka dia akan masuk neraka dan Allah menjauhkannya. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, betapa ruginya dalam keadaan Ramadan ini adalah Ramadan bulan pengampunan, di mana Allah membebaskan hamba-hambanya daripada neraka. Tetapi kita masih lagi tidak diampunkan dosa. Cuba kita renungi diri kita, adakah aku telah bersungguh dalam Ramadan ini? Atau aku hanya membiarkannya berlalu pergi? Muhasabah yang kedua pula,
adalah muhasabah pada harapan pada hari-hari yang masih lagi berbaki. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai sepanjang 20 hari yang kita lalui ini mungkin masih lagi kita ada rasa terasa kosong. Kita masih merasakan ibadah yang kita lakukan ini masih lagi hambar. Al-Quran yang kita baca ini masih lagi banyak belum dihabiskan. Solat malam kita pula kita masih merasakan tidak banyak dan tidak cukup. Zikir dan taubat pula masih lagi tidak jujur untuk kita lakukan. Ketahuilah, Allah masih beri kita peluang pada hari-hari yang berbaki ini. Selagi mana belum masuk satu Syawal, selagi mana langit rahmat masih terbuka, selagi mana malam-malam ganjil di penghujung Ramadan ini masih hadir, maka ketika itulah masih ada peluang untuk kita merebut Ramadan ini. Benar, Lailatul Qadar bukan mereka yang sempurna daripada awal Ramadan, tetapi untuk sesiapa yang bersungguh mengharap di akhir Ramadan. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Lihatlah kasih sayang Tuhan kita. Lihatlah kasih sayang Allah kurniakan kepada kita. Kerana itu bangkitlah. Dengan baki masa yang masih ada lagi, Allah masihkan berikan kepada kita kesempatan. Maka kejarlah dan peluklah baki Ramadan ini dengan segenap daya. Jangan biarkan saat ini berlalu tanpa usaha, kerana mungkin ini peluang terakhir sebelum tirai ditutup selama-lamanya. Ketiga, muhasabahlah pada hati yang bersedih dengan pemergian Ramadan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada juga hati-hati yang bersedih kerana mereka telah jatuh cinta dengan Ramadan, telah jatuh cinta dengan solat tahajud yang panjang, cinta pada Al-Quran, cinta pada taubat yang mengalir, dan cinta pada sahur dan iftar. Dan kini, ketika mana Ramadan semakin menghampiri penghujung, semua itu akan menghilang. Masjid akan kembali sepi, langit malam tidak lagi disinari munajat yang sama. Dan segalanya itu akan berakhir. Timbul pula satu persoalan. Adakah kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan ini pada tahun hadapan? Siapa tahu mungkin Ramadan ini, mungkin saya, mungkin kita, mungkin ada antara kita yang Ramadan ini adalah Ramadan terakhir baginya. Jadi, cuba tanyakan kepada diri sendiri. Jika Ramadan itu pergi dan tidak ada apa yang berubah dalam hidup kita, apalah artinya kita bersama dengan Ramadan selama sebulan ini? Ramadan akan pergi, benar, dan kita akan kembali ke rutin kebiasaan. Maka, cuba kita renung satu persoalan. Apakah kita akan kembali kepada Allah selepas ini? Dalam betul-betul kembalinya kita, ataupun kita akan kembali kepada kelalaian dan dosa dan maksiat? Adakah setelah Ramadan ini berlalu pergi dan tibanya Syawal, adakah kita akan menyambut Syawal sebagai hamba yang telah berubah? Ataupun kita akan kembali kepada dosa-dosa lama yang hanya berehat dengan sementara? Kerana itulah hadirin hadirat sekalian, ingatlah akan pesan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Rabbani, bukanlah hamba Ramadani. Jangan hanya menjadi baik kerana Ramadan, tetapi jadilah baik kerana Allah yang tetap ada sebelum, semasa dan selepas Ramadan. Berapa ramai kenalan kita sempat bersama Ramadan tahun lalu, tetapi tahun ini telah dijemput kembali kepada Tuhan. Jadi, wahai hati-hati semua, wahai saudara-saudariku semua, andai ini Ramadan yang terakhir, adakah kita masih redha untuk melepaskannya dengan hati yang terleka? Atau adakah kita akan menghantar pergi Ramadan dengan janji setia untuk terus istiqamah? Jadi, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagai penutup, cuba bayangkan sejenak, seandainya kita tiba-tiba dapat mengetahui bahawa kita hanya ada Ramadan ini sahaja sebagai Ramadan yang kita ada. Seandainya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, apa yang kita akan lakukan?
Adakah kita masih akan sibuk menata skrin tanpa tujuan? Adakah kita masih akan membuang masa dengan perkara yang melalaikan? Adakah kita akan masih lagi bertangguh daripada sujud dan bertaubat? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, seandainya ini adalah Ramadan terakhir, pastilah seandainya kita tahu ini Ramadan yang terakhir, pastilah kita akan bangun malam dengan hati dan air mata. Kita akan membaca Al-Quran seakan-akan itu ayat terakhir yang kita dengar. Dan kita akan berdoa sepanjang-panjangnya seakan-akan inilah doa perpisahan antara hamba dan Tuhannya. Tapi kenapa kita tak hidupkan Ramadan ini dengan semangat itu? Kenapa kita tidak manfaatkan sisa waktu itu yang ada seperti mana yang kita lakukan? Kerana hakikatnya kita tidak tahu siapa antara kita yang akan menyambut Ramadan pada tahun akan datang. Justru sebagai pesanan untuk diri saya dan juga untuk hadirin hadirat sekalian, jadikan baki-baki Ramadan ini sebagai medan akhir kita. Berlumba-lumbalah dalam ibadah. Menangislah sepuasnya dan mohonlah ampun kepada Allah. Ajaklah diri untuk bersungguh pada waktu terakhir di bulan Ramadan ini, seperti mana ia adalah minit-minit terakhir sebelum kita melangkah ke alam abadi. InsyaAllah, moga Allah menerima, memaafkan kekurangan dan menjemput kita semua untuk bertemu dengan Ramadan semula dengan hati yang lebih bersedia, insya-Allah. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.